Tak mau kasih dia sok ni. Okay, rambut ni bentang depan, satu di belakang. Macam ni lah bagi masuk dalam sini. Dan kita akan ada signage. Signage dia kena letak di bahagian depan dan juga di bahagian atas. Tujuan adalah untuk pastikan kita sedang membuat kerja high voltage dan tak ada satu. Okay, ya. Okey, baik. So, sementara menunggu signage tu, signage nanti kita akan letak lah. Okay. Dan dah nampak semua dah okey dah. Dari dalam DVD dah ada DVD dah kan. Medical Protective Equipment. Awak kena check betul kan scan kan. Yang lain pun untuk MI nanti setup pertama macam ni. Okay, this is the first setup. Okay, this first setup mesti dilakukan. Okay, dan kita nak pergi kepada the 7-step procedure. Okay, first step apa tak? Switch off dan switch off dulu. Dah switch off. Okay, kunci. Keluar. Okay. Dan masuk dalam box. So box ni saya letak dekat Dia kena 3 meter kan. Depan. okay, masuk dalam dia. Tutup. Okey, terminal 13 volt. Cabut. Negatif terminal. Tak pakai clear boleh. Oh. Letak. Tak. Letak je ni. Okey. Ini kalau boleh kita insulate sekali lah. Orang ni tak insulate lah. Tak apa. Nanti yang ni sepatutnya kita kena insulate dia. Tak nak tutup ke body dan sebagainya. Okey? So insulate dia. Okey. Okey. So step kedua, step ketiga. Belum. Belum. Siapa nak volunteer? Abang nak jadi volunteer? Tak apa, bagi dia orang Bagi dia orang. Abang. Okey je. belajar. Aku dah buat dah. Ada sijil dia. Okey, abang pakai baju shirt glove. Pakai glove. Pakai boleh kena body lah, ada nama short body. Tapi dia sepatutnya selutik hitam. Selutik hitam. Ada. Ini sekarang kita pakai pikiran Contoh lah. Contoh ya. Bateri pun tak kali gitu kan. Baikon tu nak kena buat juga ni. Lagi satu dia sensitif. Aircon kan sensitif kalau terkena air dekat dia punya pelaju. Rosak kan. Dah. Okay, mana pelajar kita tu? Abi tengok ada buat apa tu? Semua datang sini tak ada buat. Check glove, pakai baju, pakai face shield.
Ada contoh ni dia lah mana ya? Kira tak apa? Itu ikolah mana baca semua ni. Ini dia kena buat depan kamera tau. Ada kamera ni. Besok ada kamera tu. Kalau pakai kamera. Boleh pakai baju dulu baru pakai glove kan? Yang ni semua kena buat masa SMMBM sebab saya akan bawa kamera kat you untuk you buat. Sebab you kena explain apa yang you akan buat. Kena ada stepnya. Stepnya ni lah, stepnya kita tengah buat. Dah you nak taruh tangan saya ke? Semua tu kena pakai agent ke apa. Semua kena lah. Ada tak lain? Satu-satu saja ke? Tekam. Okay. So, bila kata kita buka yang ni, okay, mesti kita apply one hand rule. Okay, one hand rule ni masuk satu tangan di belakang, satu tangan yang buka. Okay, so nampak yang warna orange tu, slide keluar, tarik. Itu prosedur kalau soalan abang ni kenapa nak satu tangan? Satu tangan ni actually one hand rule ni untuk electrical, takut kena floor ataupun takut positif negatif bersambung. Kalau kita pegang macam ni lagi bahaya, dia bukan mengalirkan kat badan kita. Okay. So yang ni mesti disimpan dalam loto box. Poket boleh, loto box boleh. Kalau boleh letak kat loto box. Okay, kita dah ada loto box. Okay, so yang ni kita perlu buat apa lepas ni? Tunggu 10 minit. Okay, so letak dalam loto box. Sementara menunggu 10 minit tu, okay, kita akan buka bahagian hadapan ni. Sementara menunggu, kita akan buka yang ambil insulator itu. Wajib memakai insulator, abang tolong ambil saiz 10. Kena pakai lah. Bukan maksudnya tak perlu tunggu kan. 10 minit lepas tu nak pakai. Pakai tu senang. T pun boleh. T dia tak ada. Tak ada T. Pakai ni, Richard. Dia 10. 10 box. Kecil ni. Ini besar ni. Ini dia kecil, yang ni kecil. Kecil. Bagi dia.
susah sikit lah. Nak pusing tu susah sikit sebab tebal. T punya tak ada. Ha? T punya. Dia pakai Kalau T senang. susah bang, sebab tebal. Oh tebal. Sebab tak kalau SKM, awak tak boleh touch. Tapi saya akan sediakan, kita akan sediakan. Dia seloknya kita pun satu beg tu dalam satu plastik beg. Lambat bang. Amat. Saya letak dalam box ni lah. Ada tak? Dari tiga interlock saya cakap tadi kan. Service plug, inverter cover, power cable. Boleh. Tapi dia pakai Jadi dah ada 4. Okay, berapa minit dah? Lepas 5 minit kan? Jangan buka lagi. So kita akan buat, kita panggil sebagai LDL test. Yang ni kena ingat betul-betul. I very particular about this. LDL means life, date, life. Life, date, life ni bertujuan untuk memastikan multimeter kita dalam keadaan yang baik sebelum confirmation test. Dalam itu dah ambil 12 bulan. Okay, so untuk memastikan bateri kita dalam keadaan baik. Habis buka dah. Jangan buka ni. Kita pergi ke belakang. Dia sebelum 10 minit ni. Okay, sementara menunggu, kita ambil yang ni, multimeter ni. Okay, untuk buat LDL test, okay, apa yang perlu kita buat adalah bateri AC ke DC? DC. Okay, so kita akan pusing kepada DC. So macam mana nak tahu AC ke DC ni? For those yang tak tahu menggunakan multimeter atau kurang mahir menggunakan multimeter, jangan risau. Dia sebenarnya sinusoidal ni adalah AC. Yang straight line ni adalah DC. Okay, kalau you pusing keliru, bila risau kat sini dia ada tulis lah. Buka lah ni. AC. Kalau pusing sini, DC. Okay, jangan risau kalau siapa yang tak mahir menggunakan multimeter. Dan ni ada satu lagi ohm dan juga continuity test. Dan juga bawah ni adalah current dan juga insulation. Okay, so kita pergi ke mana-mana? AC ke DC? DC. So bila pergi kepada DC, abang pegang. Okay, so macam mana nak buat LDL test ataupun live date live? Okay, dia live date live. Live ni bermaksud yang ada supply. So kita ambil positif sini. Kita ambil positif sini. So dia tulis kat situ berapa volt? 12.6. Okay, dan kita touch sini, mesti kosong. Okay, dan touch sini balik, live balik 12. Maksudnya betul lah. Okay, ataupun you nak buat macam ni boleh. Positif, negatif, live, date, live. Sama lah. Okay, so maksudnya tujuan purpose kita buat ni, tujuan kita buat ni adalah untuk memastikan multimeter kita dapat okey, value yang betul, value yang okey. Kita tak nak kesilapan yang berlaku pada kita punya multimeter.
Okay, clear yang tu. Yang tu wajib buat. Yang ni adalah prosedur yang sebenar masa exam nanti ya. Prosedur yang sebenar masa exam. Okay, so next adalah di depan. Jom. Check voltage di depan. Okay, sekarang abang boleh buka inverter cover. Kat sini kalau kita tengok kita ada satu lagi interlock switch. Ambil tu. So, yang ni interlock switch yang pertama. Yang ni yang kedua. Okey. So sekarang ni kita tengok dia ada fuse dalam ni. Okey, fuse dia kita boleh measure kat sini lah. Kalau fuse terbakar, automatic fokus akan flat lah. Akan flat fokus. Okey. Yang ni dua ni ya. Tak sana. Okey, now kita nak buat measurement. Okay, so this measurement AC ke DC? Abang AC apa? DC apa? DC. Okay, so dia kena buat DC dulu sebab supply. Nak tengok supply masuk ke tak? Okay, dan kita nak measure sebab dalam ni akan ada kapasitor. Kapasitor tujuan untuk simpan charge. Okay, kita nak tengok dia dah fully discharge ke belum. Okay, dia dah fully discharge. Incoming memang tak ada dah. Kita boleh confirm incoming dah tak ada. Cuma kita nak tengok kapasitor dalam ni ada charge lagi ke tak. Sebab tu kita kena tunggu 10 minit tu. Okay, so ambil ni kita akan measure pada dua ni. Mana ni? Dua bawah. Okay, berapa? Kosong lah. Yang belakang tu dia 0.0000 kosong lah. Okay, safe voltage adalah 0 ke 5 volt. Tapi you boleh consider dia akan kosong juga lah. Dia akan kosong juga. Okay, boleh angkat. Okay, so dah tak ada volt. Tapi kita kena check kat sini juga. Yang ni AC ke DC? Tak berani jawab lah. AC. Yang ni AC lah sebab dia motor. So tukar AC. Okay, kita measure semua. 1, 2, 1, 2. Dia semua kena isi. Pastikan dia kosong. Yes. U, V, V, W, U, W. Semua kena. Okay, tekan dulu. Dia di kat sini you nampak macam tinggi je, tapi sebenarnya dia millivolt. So millivolt should be okay lah. Okay, millivolt should be okay. Bacaan dia, bacaan current yang masuk lain kosong lah. Dia punya current lain. AC, DC. AC untuk motor generator, DC untuk bateri. Kena wajib check lah. Wajib check. Kita takut ada leakage dan sebagainya. Biasanya dia takkan bila yang ni dah kosong. Automatic kosong cuma nak buat confirmation. So bila dah kosong, apa perlu buat? Boleh buka gelap. Bagi tengah buka, boleh buka. Maksudnya dah kosong lah. Kalau tak percaya saya boleh sentuh lah. Tapi awak janganlah ya, sebagai contoh. Okay. So sekarang ni kita buka yang ni. 1, 2, 3, 4. Fish filter. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2. Tadi dia check voltage dua ni kan? Dua ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni aircon. Aircon. Ini aircon, positif negatif aircon. Ini positif negatif. Dua ni je lah. Dua ni dengan dua ni. Nak keluarkan yang ni. Nak keluarkan yang ni. Boleh buka sarung. Kita dah buat confirmation test tadi. Depan dia buat LAL, kita dah buat confirmation test. 0 volt cuba.
Lepas tu jangan takutlah pakai boleh buka segala macam. Buka bateri je kena takut. Buka bateri full charge. Okey, yang ni adalah last interlock switch dia, tiga. Dia complete lah 3 interlock switch yang kita dah buka. So, insulatkan dia yang ni. Okey, insulatkan dia. Dan confirm 0 volt, semua dah buat. Selesailah 7 step procedure. Kita nak buat, nak buka bateri ke, nak buka compressor con ke, yang berkaitan dengan high voltage, kita boleh buat. Okey, clear. Ada soalan? Ini dia contoh kan. Dia pakai yang hitam punya kan. Pakai sabu. Kisah. Di mana pun boleh. Dia tu kan yang ini perlu pegang yang 3 lock. Yang mana yang ni? Dalam lagi kan. Dia tak boleh buka. Itu je lah. Ni tadi kita test. Kan ni motor, ni bateri kan? Tak, ni MG1, MG2. Oh, cuba. Okey. Ini AC lah. Ini AC lah. AC. AC lah. Ini mentally memang ini kena ini lah. Pakai sabu. Janji yang Tapi pakai kalau konduktor dia- lah. Betul boleh. Kau lah mana saya? Kalau saya pakai yang ni. Saya potong ni. Yang dah rosak ni lah. Saya letak ni. Oh, Ini dah. baru dulu. Sarguan dia nak contact dengan itu kan. Daripada touching lah. Touching lah. Dia sebenarnya dah tak ada dah masuk. Dah tak ada kami dah sebenarnya. Tapi untuk setting je. Setting je. Check kalau ada apa-apa leakage ke apa. Libatkan dengan awak kan. So extra precaution bagus lah. Okay? Kalau hilang dia punya depa check juga safety hilang ni. Depa akan check dulu. Siapa yang check? Safety hilangnya. Aha. Untuk apa ni cara Ada lagi buka bateri. kerja lah. Aha. Dia tak faham. Tak apa. Oh, SOP. Stop. Ah. Contoh.